Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Camp Studio. Akhirnya, FAM telah mengumumkan list nama 38 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat yang akan bermula pada 18 Mei nanti. Dalam 38 pemain tersebut, Coach Peter telah mengekalkan 25 pemain yang terlibat dengan game sebelum ni ketika menentang Nepal. Malah, panggilan kali ini juga melibatkan 3 fasa di mana fasa pertama melibatkan 28 pemain yang akan melapor pada 18 Mei. Diikuti 8 pemain pada 25 Mei dan baki lagi 2 pemain iaitu Mat Sejuk dan Hector Havel akan join pasukan pada 1 Jun. Untuk makluman, skuad kebangsaan kita akan menentang Cape Verde sebanyak 2 kali iaitu pada 29 Mei dan anda semua boleh pergi ke stadium untuk tengok game ni. Dan sekali lagi pada 3 Jun, tetapi kali ni tertutup tanpa kedatangan penonton. Jadi mana-mana yang berminat untuk tengok game Malaysia menentang Cape Verde ni, anda boleh ke stadium pada 29 Mei nanti dengan tiket yang bernilai RM40. Baiklah, melihat pada list nama pada kali ini, aku boleh nampak yang Coach Peter memilih untuk mengekalkan pemain-pemain yang sedia ada macam game sebelum ni. Dan ditambah sedikit dengan pemain-pemain muda bawah 23. Malah ada pemain yang dah lama tak dipanggil terpilih pada kali ini. Untuk posisi penjaga gol, 5 pemain telah dipanggil iaitu Azri Ghani, Shihan, Haziq Nazli, Rahadi Azli dan Syed Nasrul Haq. Setakat ni, posisi ni masih lagi selamat dan secure. Tak ada apa-apa masalah sebab kita masih ada Shihan yang masih lagi perform dan on top. Malah kita ada Azri dan Haziq yang mampu jadi backup yang solid untuk Shihan ni. Ditambah pula dengan adanya Syed dan Rahadi Azli mampu meningkatkan lagi persaingan di posisi penjaga gol ni. Apa yang aku nampak, tempat Shihan je yang betul-betul secure buat masa ni. Jadi, baki lagi 4 penjaga gol ni kena buat yang terbaik lah kalau nak kekal dalam skuad kebangsaan. Persaingan masih lagi terbuka untuk 2 lagi slot. Next, untuk bahagian pertahanan, kita dapat lihat pemain-pemain seperti Dominic Tan, Haikal, Daniel Tin, Matt Davis, Mat Sejuk, Badak dan Koh Bing Ong. Ditambah pula pemain seperti Safwan Mazlan, Quentin Chen dan Zikri Khalili masih lagi kekal terpilih pada kali ini. Selain itu, pemain kacukan kita yang bermain di Spain iaitu Gabriel juga dipanggil pada kali ini. Kalau sebelum ni, game menentang Nepal, kita tak berpeluang untuk melihat aksi dia ni. Jadi kalau boleh game menentang Cape Verde ni, aku nak tengok Gabriel ni buat debut dengan skuad kebangsaan. Dekat sini, kita boleh menilai sejauh mana kualiti yang ada pada dia ni. Padu ke tidak? Sebelum ni, kita dah tengok penampilan Hector Havel dan semua penyokong berpuas hati dengan performance yang ditampilkan oleh beliau ni. Siap dapat skor 1 gol lagi. Kali ni, turn Gabriel pula. Aku memang tak sabarlah nak tengok game debut dia ni. Semoga menjadi kenyataan. Malah, kita juga dapat melihat pemain-pemain muda seperti Ubadullah Samsul, Aiman Hakimi dan Syafizan Arsyad. Semoga pemain-pemain muda ni dapatlah timba sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman ketika berlatih dengan pemain-pemain senior. Dan tak dilupakan juga, Junior Estal juga membuat kepulangan semula bersama dengan skuad kebangsaan. Mungkin dekat sini timbul persoalan, kenapa Junior Estal ni dipanggil? Akan tetapi, apa boleh buat, keputusan tu semua terletak di tangan Coach Peter. Beliau mesti ada sebab kenapa beliau pilih untuk panggil Junior ni. Next, untuk bahagian tengah, kita dapat lihat nama-nama seperti Stuart Wilkin, Syamil Kuti, Noah Lin, Nazmi Faiz, Afiq Fazail, Dos Santos dan Hector Havel. Bila tengok kepada nama-nama ni, boleh nampak yang bahagian tengah kita dah cukup solid dan balance dalam segi ofensif dan defensif. Boleh nampak yang bahagian middle third kita akan lebih hidup. Dan akhirnya, kita juga dapat melihat Hong Wan membuat kepulangan semula bersama dengan skuad kebangsaan. Tapi itulah, Hong Wan ni memang susah nak dapat call up. Payah betul nama dia nak lekat. Akhirnya kali ni Hong Wan terpilih juga. Cuma ada satu masalah je dekat sini. Hong Wan musim ni tak banyak main sebab dia injured. 7 bulan tak main. Jadi mungkin beliau ni agak sedikit bergelut lah buat masa ni. Tapi tak apa, kita bagi Coach Peter untuk menilai sejauh mana kemampuan Hong Wan ni untuk bagi impak dengan skuad kebangsaan. Selain itu, 2 pemain muda iaitu Muhammad dan Haikal Danish juga mendapat panggilan pada kali ini. Next, kita pergi ke bahagian attacking. Di sini, kita dapat lihat pemain-pemain seperti Aiman, Faisal Halim, Hakimi Azim, Paulo Josue, Safawi dan Marles. Nama-nama yang dah cukup familiar dengan skuad kebangsaan. Malah Miki juga masih lagi kekal terpilih pada kali ini. Cuma agak mengejutkan apabila tiada nama Akia. Selalunya nama Akia ni selalu dekat dengan skuad kebangsaan. Tapi kali ini nama dia dikecualikan. Cuma diletakkan dalam list bersedia sahaja. Sama juga macam Lock. Sebelum ni tersisih, kali ni masih lagi disisihkan. Punca sebab apa? Aku tak tahu. Itu kena tanya Coach Peter.
beliau yang lebih tahu. Malah kita juga dapat melihat Ferguson ni kembali semula bersama dengan skuad kebangsaan. Pemain muda yang mempunyai potensi yang cukup tinggi. Musim ni boleh kata yang beliau ni banyak mendapat minit permainan di Liga Thailand dan berjaya untuk skor 4 gol. Ini adalah satu pendedahan yang cukup baiklah untuk Tierney ni, untuk beliau menjadi lebih matang dan masak. Maklumlah kita pun dah ketandusan pemain dekat posisi striker ni. Jadi kita perlukan pemain-pemain muda seperti Tierney dan Hakimi ni untuk jadi pelapis atau pengganti dekat posisi tersebut. Kesimpulannya, aku nampak yang skuad kali ini lebih mantap dan solid. Adunan pemain-pemain senior ditambah dengan pemain-pemain muda. Ada pula pemain-pemain kecukan seperti Hector Havel dan Gabriel. Aku yakin kita mampu untuk bagi satu saingan yang cukup hebat kepada Cape Verde dan Vietnam nanti. Dan dengan cerita akan ada pemain kecukan yang akan join skuad kebangsaan nanti. Itu kita kena tunggu pengesahan pihak FAM. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apalah. Kita pakai je pemain mana yang ada. Yang penting, kita nak menang. Tak lupa juga, inilah dia list nama 12 pemain yang diletakkan dalam list bersedia. Dekat sini kita boleh nampak nama-nama seperti Kelly Boy, Azam Azmi, Kalamullah, Akia dan Sik Izhan. Jadi geng, apa pandangan anda semua mengenai list call up pada kali ini? Okey ke tidak? Memuaskan atau menghampakan? Komen je dekat bawah. Jadi geng, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimans, aku ciao dulu. Peace.